Bosan dengan lemang, rendang dan ketupat? Untuk segmen Roy Cari Makan Minggu ini, saya nak bawa anda menikmati nasi kambing Bukhari. Nak tahu di mana? Jom ikut saya. Parut lapar. Nasi kambing Bukhari terletak di Jalan Kapar, Batu Tiga, berhadapan dengan Masjid Batu Tiga Jalan Kapar. Konsep utama adalah nasi kambing Bukhari lah. Dia ada satu kelainan daripada berbeza dengan tempat-tempat lain lah. Depan dia banyak bahan, antaranya jintan kasar, jintan halus, ketumbar, kita ada cili kering, blender. Daging tu dibakar dalam masa 5 minit macam tu. Memang terasalah dia punya rempah ratus dalam daging tu. Di hadapan saya ini terhidang makanan yang istimewa di restoran nasi kambing Bukhari. Dan tentunya makanan yang paling istimewa yang ada kat sini, set nasi kambing Bukhari. Hanya serendah RM9.90 saja anda dapat menikmati nasi dan juga kambing yang banyak. Dan istimewa kat sini, kalau anda dapat lihat, nasi kambing Bukhari sangat-sangat unik, menggunakan nasi hujan panas sebagai tambahan untuk nasi dan juga dihidangkan bersama dengan kuah sup. Dan yang paling istimewa kat sini adanya air asam. Terbaik makanan nasi kambing Bukhari ini dengan isi kambing yang banyak dan juga dicecah bersama dengan kuah asam dia, masuk lagi, memang sedap sangat. Kalau anda tak suka makan kambing, jangan risau, kat sini juga ada pilihan makanan lain, ada juga pilihan makan western. Dan di hadapan saya ini ada dua makan western, antaranya yang menjadi pilihan ramai adalah tentunya chicken chop. Memang terbaik chicken chop yang ada kat sini. Kalau dapat lihat, lapisan tepung dia sangat nipis dan juga ayam sangat tebal. Dan tak rugi kalau anda datang makan ini, makan satu chicken chop ni pun dah puas, dah kenyang untuk keesokan paginya. Makan ni. Dah makan nasi kambing Bukhari tak kenyang-kenyang juga, makan chicken chop pun tak kenyang-kenyang juga. Ini ada satu menu kudapan yang anda patut cuba, iaitu kita ada campur sausage serendah RM7 sahaja. Macam kenal. Tak apalah, tak penting. Okey, ini adalah antara minuman yang popular di restoran ini. Kita ada, yang pertama kita ada soda herbs, bandung cincau kasih, dan yang terakhir kita ada yang terakhir kita ada ais jagung. Seterusnya air bandung kasih. Bukan bandung biasa, disediakan letak ada cincau, ada buah longan dan tentunya harga dia pun sangat-sangat murah. Lega. Dan yang terakhir, kita ada air soda. Alhamdulillah, itu saya perkongsikan untuk anda dalam segmen Roy Cari Makan minggu ini dengan pelbagai menu menarik. Dan sehingga kita berjumpa pada minggu hadapan dalam segmen Roy Cari Makan di Nasi Lemak Kopi O.